Guys, ada. Ada kat situ kan, dekat pasar tu. Tu. Ah, tu kau tak nampak kamu. Boleh nampak. Apa tu Yul? Tu yang dekat pasu dia tu. Ya, tu kau tak nampak ada orang tu. Ha, nampak. Orang. Ya, macam budak kecil. Sungguh. Korang nampak apa gila? Sumpah mata kau buta ke? Sekejap aku nak. Kenapa? Kau janganlah gerak. Nah, aku nak. Hana, kita takut lah. Ah. Korang ni tak serius. Yelah, aku depan dia. Anak kau pergi tengok Hana. Janganlah. Suka apa benda aku nampak. Dia tak kalau kita tengok. Tu Cici. Benda gerak lah. Benda tu macam ni. Tak gelak tu. Kenapa dia macam ni? Amin. Benda tu macam ni kan? Kejap, aku tengok balik. Amin, sumpah. Dia macam ni, dia macam ni. Ha, tu. Tengok tu. Tak. Ha. Kan? Yang kat sebelah pasu dia tu. Weh, benda tu bergerak. Aku nampak. Tangan dia gerak. Apa tu? Weh, jomlah pergi dari sini. Lah. Aku. Cici, aku takut. Jom. Gerak dulu guys. Asal buaya tu gerak? Cepat kabul. Tunggu. Tak apa, Cica terpegang ni. Jadi Ya. ini kecil. Asal tu aku tengah rekod ni. Tambah lagi seram weh. Waktu tu aku ada nampak ada orang. Dia naik buayan. Seram. Lepas tu buat macam muka selamba je. Pandang. Kau tak nampak aku weh. Hana aku seorang je tak nampak weh. Takkanlah Hana. Weh, aku tengok seorang weh. Aku pun nampak weh. Tak lepak depan rumah aku. Dia permakan macam mana? Weh, korang boleh tak tadi? Lepak depan rumah Aisyah lah. Tak ada orang pun. Kita tengok break. Ya, tak ada kan? Aisyah kena pindah. Pergi je dah lepak rumah dia. Weh, kalau dia pindah tengok tu. Lampu masih menyala. Tengok tu. Ha, cabut. Weh guys. Sekarang ni. Tadi tu kan birthday Michael kan. Yang ni part 5 guys. Ni part 5. Tak silap aku part 5 atau part 4 kot. Aku dah lupa buat sangat aku dekat. Lepas tu ada dapat hantu guys. Yang ni yang nampak. Yang ni nampak. Tak, kau nampak sekali kan? Dia Lepas tu kedua ni nampak. Lepas tu ketiga aku nampak. Yang ni je tak nampak. Cici kau nampak tak Cici? Yang ni tak nampak. Cici kelang kabut dia Cici. Korang nampak? Tak nampak lah. Cici tak nampak. Cici tengah tak nampak. Oh, mungkin tak Orang ni tak nampak. Yang ni nampak. Lepas tu, korang kata dia macam ni. Macam aku tu. Dia bukan macam ni tau. Dia macam ni. Dia macam ni tangan dia. Dia macam ni atau macam ni? Ha. Dia macam ni je. Kecil kot benda tu. Dia kecil. Dia besar dia. Ha, besar. Ih, bodoh ke pegat. Baik kau pegat tu. Aku dengar bunyi kucing dia. Mana rumah kau? Benda lah kau kata ada kena benda yang wow tu. Oh, kita orang selalu baca Al-Quran. Ini dekat sebelah pasu rumah tu. Ha. Tak, aku rasa pasu tu kot yang korang nampak. Cuba korang komen. Korang nampak apa? Lepas tu macam ni. Cuba korang komen. Korang nampak apa tadi? Ni, korang nampak hantu apa? Tak tu hantu tu macam. Hantu apa? Tu kan benda tu kan? Benda tu kan situ. Okay, kita